Hari ni Kak Ayam buat kuih tepung gomak yang kuih legend ni. Kak Ayam pun jarang-jarang buat. Bulan puasa ni memanglah kena rajin. Mula-mula dia kena buat dia punya inti. Kak Ayam rebus gula Melaka yang pure. Masukkan kelapa parut. Masukkan garam sikit. Masaklah sampai berkilat macam tu. Yang ni kita nak bacoh dia punya adunan. Tepung pulut, masuk garam, masuk air. Kalau nak masuk santan cair pun boleh juga. Macam tu lah. Dia lembut-lembut macam tu. Kemudian kita bulat-bulatkan. Masuk inti tadi, kemudian kita lepeh-lepehkan. Dia saiz dia besar sikit, macam buah Melaka je buat dia, tapi dia besar. Kita didihkan air, masuk daun pandan nak bagi wangi, rebuslah adunan tadi sampai dia timbul macam tu. Ini tepung kacang hijau, Kak yang beli je. Kemudian yang tadi tu dah direbus, dah timbul, gaullah dengan tepung kacang hijau. Kalau suka banyak, gaullah banyak, dah pun siap.